mustarsidin. Dah syukur kepada Allah Ta'ala, kita dapat lagi menyambung perbincangan kita dalam bab al-ijtihad, sebagaimana yang tertera di skrin. Sebenarnya bab ijtihad ni anda telah baca dah ataupun telah bincangkan minggu lepas, cuma tak ingat berhenti kat mana secara tepatnya. Cuma ada satu isu wa kaunul ina aini li wahid ala ma qila. Situ nak fokusnya. Jadi yang lain tu mungkin kita baca secara sepintas lalu. Ya. Okay. Qala musannif rahimahullah al-ijtihad, tajuk saya al-fa'idah. Syurut jawaz al-ijtihadi 11. Syarat untuk membolehkan ijtihad ada 11. Kaunu kullu minal mushtabihaini lahu aslun fi tadhir. Sebelah iaitu setiap daripada dua perkara yang diragukan ataupun yang diisytibah mempunyai dasar fit tadhir awil hal, dari segi penyucian ataupun kehalalan. Walil alamati fihi majad, dan terdapat ruang ataupun tanda dalam hal tersebut. Zuhuraha wa baqa al-mushtabahaini wa ta'addud al-mushtabih. Tanda tersebut zuhur, jelas, kelihatan. Kedua hal yang diragukan tetap ada, dan juga wa ta'addud al-mushtabih, dan juga adanya lebih dari satu hal yang diragukan. Maknanya bukan satu saja, tapi ada dua. Wal ilmu bi tanajjusi ahadihima, dan juga syarat seterusnya ialah mengetahui bahawa salah satunya telah terkena najis. Au zannuhu bi khabari adlin riwayah, atau menyangka telah terkena najis berdasarkan berita dari orang adil yang meriwayatkan. Wal hasru fil mushtabih, pembatasan hanya pada hal-hal yang diragukan. Nanti kita akan terangkan satu persatu selepas ni, sebelah syarat ini. Wattisa'ul waqti lil ijtihadi wat taharatu shalah, mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan ijtihad, bersuci dan solat. Wa illa ni maksudnya jika waktu tidak cukup, shalla wa ada. Jika waktu tidak cukup, maka solat dilakukan dan diulang kembali.
Wa kaunul ina aini wahid ala ma qila. Uh, kedua-dua bekas yang diragukan tersebut adalah milik satu orang, wahid. Ala ma qila. Ala ma qila ni maknanya menurut sebahagian pendapat. Sebab tu syarat ini dia ada khilaf. Sebab awal-awal lagi dia sebut ni, di sini ala ma qila. Ala ma qila. Maknanya menurut sebahagian pendapat. I'tamada Ibn Hajar wa Ar-Ramli khilafahu. I'tamada Ibn Hajar wa Mira Imam Ramli khilafahu. Ini lawan kepada pandangan tadi lah. Pandangan tadi kata dua bekas tu milik seorang. Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli berpegang pada pendapat sebalik. Ala khilafahu. I'tamada Ibn Hajar wa Imam Ramli khilafahu. Maksudnya Ibn Hajar dan juga Ar-Ramli berpegang pada pandangan sebaliknya. Berpegang pada pandangan sebaliknya maksudnya dua bekas yang diragukan tadi, dua bekas yang nak diijtihadkan tadi, tidak mesti dimiliki oleh satu orang. Boleh dua orang, dua pemilik yang berbeza. Bukan mestinya satu pemilik yang sama. Wa alla yukhsha minhu darakan musyammas. Juga tidak dibimbangi adanya bahaya dari air tersebut seperti air yang terkena panas matahari. Wa ay yaslama min ta'arud. Hendaklah syarat untuk membenarkan ijtihad itu tidak berlaku pertentangan. Tidak berlaku pertentangan ayat selama ta'arud. Contohnya pertentangan tersebut ialah seperti khabar ataupun berita dari dua orang adil yang tidak mungkin dikompromi. Ta'azurul jam, tak boleh nak dikompromikan, maka fatasaqatan, tidak boleh dikompromikan antara dua, maka kedua-duanya gugur. Tak boleh nak terima kedua-dua khabar tersebut. Illa an kana ahaduhuma awsaq, kecuali kalau salah satu daripada dua orang yang adil tadi lebih thiqah, lebih dipercayai, au akthar, ataupun lebih banyak, mungkin diandaikan pandangan yang menyebut satu pendapat itu lebih ramai orang yang adil, maka fayu'khazu bih, maka diambil pandangan tersebut. Wa yazidu wujubul ijtihad bidukhul waqt, dan kewajipan ijtihad bertambah dengan masuknya waktu solat. Waktu solat dah masuk, memang menjadi wajib lah untuk berijtihad. Kalau tadi maksudnya sebelum masuk boleh dah berijtihad, tetapi dengan maksudnya waktu solat,
yazidu, bertambah kewajipannya. Sebab kita nak jaga solat dalam waktu lah. Inna solata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu dipardukan ke atas orang yang beriman mempunyai maksa dia. Sebab tu yang tadi syarat, antara syarat di atas tadi, kalau tidak mempunyai keluasan waktu untuk berijtihad dan juga untuk bersuci. Bersuci tu maksudnya untuk istinja, berwuduk, khususnya lebih berwuduk lah, dan solat, maka tidak perlu dilakukan ijtihad lagi, sebab waktu nak habis semaya tu. Tapi dia kena ulang balik lah. Solat tu bila dah jelas keadaan mana bekas yang suci, dia kena bertaharah dan juga solat lah. Solat tu solat yang adah lah. Wa adam mutayaqin at-taharah wa adam bulughihima bil khalti qullatayn. Juga bertambah lagi wajib untuk berijtihad ni, selain daripada waktu solat dah masuk, ialah tidak ada keyakinan ke atas kesucian dua bekas tersebut, dan juga tidak tercapai dua bekas air tersebut kalau dicampurkan menjadi dua kolah. Sebab air kalau dicampurkan menjadi dua kolah, dia boleh digunakan berdasarkan hadis, iza balagal ma' qullatain lam yahmal khabath. Maksudnya kalau lebih dua kolah dicampurkan antara dua air tadi, dia boleh menjadi air yang tohur, bukan saja suci tapi menyucikan. Jadi ini intihah selesai diambil dari petikan Imam Qurdi. Jadi cuba kita akan tengok penjelasan satu persatu. Syarat pertama, ada asal hukum. Ada asal hukum. Lahu aslu fi tatahir. Maksudnya ada dua baldi air. Satu asalnya air mutlak, dan satu lagi kemungkinan terkena najis. Maksudnya dalam keadaan ini ada dua baldi yang asalnya air mutlak, dan satu lagi kemungkinan najis, maka bolehlah berijtihad. Okey, syarat kedua dan ketiga ini apabila ada tanda ataupun alamah disebut dalam teks kita tadi, walil alamah fihi majal, ada tanda ataupun alamah untuk membolehkan ijtihad, seperti tanda tu contohnya warna, bau, ataupun keterangan orang mencari kebiasaan yang kuat, maka syarat ini boleh diambil kira lah. Jika tak ada tanda, maka tidak boleh kita memilih sesuka hati lah. Sebab ijtihad tidak dibina di atas sangkaan yang kosong ataupun waham. Ijtihad dibina di atas ghalabatul zam, sangkaan yang kuat. Kemudian syarat keempat, kedua-dua
objek ataupun bekas tadi masih wujud. Jika salah satu sudah tak ada ataupun sudah hilang, maka yang lagi satu tidak boleh diisytihadlah. Ni dia panggil apa tu, ta'addud mushtabih ni nak kena lebih daripada satu. Ini syarat kelima lah. Syarat keempat tadi maksudnya dua objek tu masih ada. Kalau dibuang satu, maka tak perlu berijtihad dah. Sebab tinggal satu. Bila tinggal satu, tak ada ruang lah nak buat pilihan. Ijtihad nak pilih A ke B. Syarat kelima ni maksudnya mesti lebih daripada satu. Maksudnya ijtihad berlaku pada ta'arud, pada pertentangan. Sebab tu bila kita sebut mesti lebih daripada satu, sebab kalau satu tak ada pertentangan. Bila lebih daripada satu, maka akan ada pertentangan. Kalau satu, maka kita boleh merujuk kepada hukum asal lah. Hukum asal, al-aslu fi fil asya' at-taharah. Kemudian syarat keenam, pengetahuan ataupun khabar orang yang adil. Pengetahuan ataupun khabar orang yang adil di situ kita jelas. Maksudnya ada orang yang adil memberitahu tentang salah satu daripada bekas tersebut mengandungi najis, yang menyebabkan ada ruang untuk berijtihad. Sebab bukan semua perkhabaran diterima. Jadi perkhabaran yang diterima di sini lebih kepada khabar adli, khabar orang yang adil lah. Kemudian wal hasu fil mushtabah, maksudnya syubhat ataupun benda bekas yang disyubhatkan tadi mesti terhad, mahsur. Jangan terlalu banyak lah. Contohnya 2 daripada 10. Ini ada kewajaran lah untuk ijtihad. Dia tak boleh nak ijtihad 1 daripada 100. Kita nak pilih 1 daripada 100 bekas. Tak mungkin lah. Itu dia panggil ghair mahsur. Tapi kalau 2 daripada 10 masih boleh diterima lagi dah. Kalau 1 daripada 2, ni sangat-sangat wajar lah. Sebabnya kalau nak berijtihad 1 daripada 100, ini dah di luar keupayaan dah. Al-masyaqqah tarjihu at-taysir, kesukaran membawa kepada kerenganan. Kemudian waktu, wattisa'ul waktu mencukupi, iaitu untuk melakukan ijtihad, solat, taharah dan solat. Jika waktu dah hampir nak habis, maka tak sempat dah untuk berijtihad, berwudu dan solat. Maka tak perlu dilakukan ijtihad, terus melakukan solat dan juga solat tersebut kena qada lah. Meninggalkan solat tak boleh lah, kerana tidak boleh dibuat alasan. Tidak boleh dibuat alasan kita tak ada air untuk berwuduk.
semua air ni apa tu najis. Kita tak sempat ijtihad, kita meninggalkan solat. Tidak boleh demikian, kerana solat mesti dilakukan pada waktunya. Um, Tak, tak, Syarat yang ke-9, tak. ya. Cik salah dia. Hak ni tu ada istilah ke solat menghormati waktu tu. Masa dia semaya dekat ada tak sempurna je, tak ada wuduk ataupun kalau ke mana tu? Solat dekat ada tu. Uh, ini maksudnya pandangan lah. Pandangan mazhab Syafi'i, solat menghormati waktu lah. Kerana kita dalam keadaan itu tak boleh nak tak sempat, tak sempat untuk melakukan ijtihad. Kalau kita sempat melakukan ijtihad, dan juga apa tu kita sempat melakukan ijtihad, kemudian kita taharah solat, sesat. Sebab ijtihad tu secara yakin sebenarnya ijtihad itu tak sampai ke tahap dia lebih kepada daripada zam, tetapi dalam bab taharah, walaupun dalam situasi itu dia bolehlah melakukan solat tersebut, tapi hakikatnya solat dia orang panggil dalam keadaan yang uh, meragukan kesahan dia tu, sebab dia tidak ijtihad lagi, dia tidak melalui proses yang sebenar dari segi hukum syarak. Kalau dia dah melalui proses ijtihad, kalau dia solat, dia bersuci dia solat, maka dia telah lepas kewajipan tersebut lah. Macam orang yang ijtihad kiblat. Kalau dia berijtihad kiblat, dia solat. Lepas tu kalau dia tersalah dalam ijtihad kiblat dia, maknanya lepas tu keesokannya dia baru tahu arah yang dia solat itu salah, maka dia tak perlu ulang solat dah, sebabnya dia dah selesai melakukan tanggungjawab melakukan solat pada waktu pada masa itu. Jadi sekarang ni masalahnya dia tak sempat nak berijtihad, nak berwuduk dan juga nak solat lah. Sebab tu dia kena solat dulu. Dia macam apa tu menghormati waktu lah, sebab waktu solat inna solata kanat al-mu'minin kitaban mawquta tu, waktu solat ni diperuntukkan pada masa dia. Kecuali musafir lah. Ini kita sebut kepada orang yang bermukim, kerana waktu tu dia tak boleh dijamakkan lah. Jadi soalan dia macam faqid at-tahurain gitulah. Tak ada alat nak bersuci lah. Maksudnya dia tidak sesat berijtihad dari segi bekas mana yang suci, bekas mana yang najis. Ini dia panggil iftiradi, ya andaian lah. Tapi orang panggil kalau dia daripada awal belum apa tu masuk waktu tu terus dia berijtihad, kalau dia tahu dah dalam situasi dia ni tak ada berlaku kesamaran antara dua bekas tu, berlaku kesamaran antara dua bekas suci dan tak suci, dia sepatutnya berijtihad lebih awal, baru tak timbul masalah. Ada tisak waktu, waktu yang sempit untuk bisa ataupun watisaul waqt, mempunyai keluasan waktu
untuk berijtihad, bersuci dan taharah. Kalau tak sempat, dia tadilah dia melakukan solat dan dia kena ulangi. Okey, maknanya macam ada unsur kena sembahyang juga, kena menghormati waktu solat tersebut. Okay. Boleh start? Okey, okey. Okey, on. Okay. Okey, itu masa yang mencukupi. Kita pergi ke syarat yang ke-9. Syarat ke-9, kaunul ina'aini liwahid ala maqila. Di sini kita nak bincang ada dua pendapat di sini. Ala maqila ni pendapat pertama, menurut setengah pendapat. Dalam bahasa fiqh, perkataan ala maqila ini pun sebenarnya menunjukkan pendapat ni pendapat yang lemah lah. Pendapat yang lemah. Ala maqila, menurut setengah pendapat. Jadi pendapat yang kuatnya ialah selepas itu. I'tamada Ibn Hajar wa Ramli khilafahu. Maknanya lawan kepada pendapat ini. Kenapa pendapat dua bekas mesti dimiliki oleh orang yang sama? Di sini ada perbincangan. Pendapat hujah bagi golongan yang kata dua bekas itu mesti dimiliki oleh orang yang sama ialah kerana kalau satu orang memiliki, dia lebih mudah untuk menilai bekas tersebut. Dia lebih mudah untuk menilai bekas tersebut kerana dia lebih tahulah, lebih tahu tentang kedua-dua bekas tersebut berbanding dengan dua bekas pemilik dia berbeza. Tapi bagi pandangan yang kata sebaliknya, iaitu pandangan muktamad dalam mazhab ini, pandangan Ibn Hajar dan Ramli, kerana bagi mereka tidak ada syarat, yang menyebut bahawa kalau nak melakukan ijtihad kena pemilik yang berbeza. Dua bekas itu untuk melakukan ijtihad, dua bekas itu mesti dimiliki oleh orang yang sama. Tidak disebut dalam dalil Quran hadis. Maka di sini dia tidak melihat kepada siapa pemilik. Yang penting kepada bekas tersebut. Kerana kalau melihat kepada pemilik, ini dia panggil menambah syarat tanpa dalil. Al-aslu adalah ishtira' illa bidalil. Jadi syarat liwahid dimiliki oleh seorang pemilik, dua bekas dimiliki oleh pemilik ni tidak disebut sebagai syarat. Kalau kita kata kena syarat, dua bekas dimiliki oleh pemilik yang sama, kena buat mari dalil. Dan tidak ada dalil yang menyentuh tentang perkara tersebut. Jadi kalau kita buat syarat dua bekas dimiliki oleh pemilik yang sama, ini juga akan menyempitkan fiqh tanpa keperluan dan menyukarkan untuk mempraktik. Ada kemungkinan panggil kita jumpa dua bekas tetapi pemilik yang berbeza. Kalau kita pakai pada pendapat tadi,
pendapat alam maqila tadi, maksudnya kita tak boleh nak guna lah, sebab pemilik dia berbeza. Sebab dia kalau ikut syarat ni, dia kata dua bekas tu mesti dia wahid, milik yang sama. Jadi pendapat ni dia akan menyempitkan praktikal, dan sama telah dia bertentangan dengan prinsip umum syarak, iaitu raf'ul haraj, untuk menghilangkan haraj kesukaran. Sebab kalau dia buat syarat dua bekas dimiliki oleh seorang pemilik, itu akan menyukarkan. Sedangkan yuridullah bikumul yusra, Allah Ta'ala nak memudahkan kamu. Jadi itu dipanggil bertentangan dengan prinsip umum syarak, iaitu raf'ul haraj. Jadi kalau menurut pendapat Imam Hajar, Imam Rabli, mereka lebih fokus kepada sifat najis, bukan kepada pemilik. Jadi hakikatnya semua air asalnya suci lah, tanpa dikaitkan dengan pemilik. Tapi bagi golongan yang kata dua bekas tu mesti dimiliki oleh satu orang yang sama, dia lebih kepada praktikal, realiti, praktikal, kepada realiti praktikal, mudah nak siasat. Jika satu orang pemilik tu, kita boleh tanya selalu dia, bekas ni lagu mana, mudah untuk disiasat. Tetapi kadang-kadang sukarlah berlaku keadaan tertentu yang sukar untuk mendapatkan dua bekas dimiliki oleh orang yang sama. Kemudian tidak ditakuti dari segi mudarat dia. Ini kita dah sebut sebelum ni, kalau membawa kepada mudarat seperti bekas yang mengandung air musyammas, itu tak boleh ijtihad lah, la dara la dirar. Dia dah menyebutlah daru yuzal. Kemudian tidak berlaku pertentangan antara satu sama lain. Ini jelas kita sebutlah sebelum ni. Itu syarat yang ke-11 lah. Syarat yang ke-11, tidak berlaku pertentangan antara dua orang yang adil. Kalau berlaku pertentangan, maka tak boleh terima, tak boleh nak ijtihad. Okay. Kita pergi kepada teks seterusnya. Okay, teks seterusnya, masalah syim. اشتبه تراب طهور بغيره وتحير فلا بد لصحة الصلاة من خلطهما كالماء ويظهر أنه لا يتيمم بكل اشتباه الطهور بالمستعمل، والفرق بينه وبين الماء عسر إزالة التراب الأول عن العدو إذ يدور الخليط فيه، وإن قل بخلاف الماء فلو فرض تنقية العدو منه صح، لكن لا بد من الجزم بالنية بأن يأخذ كفا من هذا وكفا من هذا
wa yamsahu bihimal wajha nawiyan thumma yaqisu. Ini masalah istibah dalam turab. Turab ni dalam tanah lah. Ini juga satu perbincangan yang panggil jarang lah tempat kita ni menggunakan tanah sebab kita banyak air. Hakikatnya kita oleh kerana kita banyak air ni, kita tak ada istihad sangat dalam air tu. Lebih-lebih lagi pada panggil menggunakan turab, tayamum lah. Kita tengok sini terjemahan dia. Permasalahan Shim iaitu Imam Asqari, apabila tanah suci serupa dengan tanah yang tidak suci, istihad turab tahur bi ghairihi, tanah yang suci dengan tanah yang tidak suci, wa tahayyara, yang menyebabkan seseorang itu menjadi keliru. Jadi keliru nak pilih yang mana satu. Ada dua tanah ni, tanah A suci, tanah B tak suci. Fala budda li sihhati shalah min khaltihima kal ma'ain. Maka untuk sahnya solat, hendaklah kedua-duanya dicampurkan sebagaimana hukum dua jenis air. Ini pendapat pertama, pendapat pertama oleh pengarang ni. Tetapi hakikatnya pengarang ni dia ulas lagi ke bawah. Dalam perkataan wa yuzharu, dan seterusnya. Okey, kedua-duanya dicampurkan sebagaimana hukum dua air. Soalnya tanah tu, tanah A, tanah B tadi, dicampurkan seperti mana dua air. Dan zahirnya tidak memadai, dia bertayamum dengan setiap satu secara berasingan. Secara berasingan dalam masalah bercampur tanah suci dengan tanah mustakmal. Istibah tahur bil mustakmal. Sebab tanah ni lebih kepada macam mustakmal. Di sini pun sebenarnya ada perbincangan juga dalam fiqh Syafi'i sendiri dari segi adakah tanah ada konsep mustakmal juga. Ada kata ada, ada kata tak ada konsep mustakmal ini. Nanti kita akan tengok. Jadi zahirnya dia kata tidak memadai. Seseorang itu bertayamum dengan setiap satu secara berasingan dalam masalah bercampurnya tanah suci dengan tanah mustakmal. Wal farqu bainahu wa bil ma'. Okey. Perbezaan antara tanah dan air ialah asru izal turab awal anil udwi. Suka menghilangkan kesan tanah pertama daripada anggota. Tengok. Dia ada farq ni maksudnya perbezaan. Asalnya dia nak kiaskan tanah tu seperti air. Tapi selepas tu dia sebut ada farq. Kias ma'al farq, ma'zuhuru furuq. Zuhuru farq. Kias dengan adanya perbezaan. Jadi kias yang seperti itu sebenarnya tak diterima. Kias ma'al farq.
Sebab tu kita sebut bahawa asalnya macam dia nak buat perbandingan, tetapi selepas tu dia kata ada perbezaan yang hakikatnya tak boleh nak campurkan dua tanah ni. Dia ada penyelesaian di bawah, nanti kita tengok. Okey. إذ يدر الخليط فيه. Mana dah? Perbezaan antara tanah dan air ialah bahawa sukar menghilangkan kesan tanah pertama daripada anggota kerana campuran pada tanah memberi mudarat walaupun sedikit. إذ يدر الخليط, tanah campur dengan tanah, dia boleh memberi mudarat. Memberi mudarat di sini maksudnya menyebabkan tak sah tayamum itu. Kerana bercampur dengan tanah yang mustakmal. Wa in qalla, sekalipun tanah itu sedikit. Bikhilafil ma', berbanding dengan air. Falau furida tanqiyatul udwi minhu sahha. Namun jika diandaikan anggota dapat dibersihkan sepenuhnya daripada tanah pertama, maka tayamum itu sah. Sahha maksudnya sah tayamum itu. Lakin, akan tetapi mesti ada jazmu bin niyah, ketegasan dari segi niat. Ketegasan niat bi an ya'khudha kaffa min hadha kaffa min hadha, iaitu dengan mengambil satu genggam dari tanah ini dan satu genggam dari tanah itu. Okey, tadi kita sebut ada tanah A dan tanah B. Kita ambil segenggam A, segenggam B. Wa yamsahu bihimal wajh. Lalu menyapu muka dengan kedua-duanya, nawiyan, sambil berniat, thumma ya'kisu. Kemudian dia melakukan secara terbalik. Ini penyelesaian yang disebut. Kita tengok yazhar. Yazhar, kata yazhar ini merujuk kepada istinbat yang dilakukan oleh pengarang kitab kita ni. Walaupun pada awalnya dia sebut tanah tu seperti air, tapi dia telah berijtihad yang memberi panggil ruang untuk khilaf, dan dia mentarjihlah penyelesaian dia di bawah. Okey, gambaran masalah tadi maknanya ada dua bekas. Bekas A suci, bekas B bercampur dengan najis yang kita tak pasti. Jadi tidak boleh bertayamum dengan kedua-duanya secara berasingan. Jadi kalau penyelesaian yang diberi di sini ialah tadi dia sebut wal farqu bainahu wa bainal ma'. Beza tanah dengan air. Air ni dia mengangkat hadas. Ini asal. Asal. Wa anzalna minal ma'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air tahuran dan suci menyuci. Dan air ni dia bila terkena air, dia tak kekal. Dia mengalir. Dia tidak melekat pada anggota. Dan air juga dia boleh berubah status menjadi macam kata mutanajis bila berubah sifat dia. Berbanding dengan tanah. Tanah bukannya raf'ul hadas, bukannya mengangkat hadas, tapi tanah hanya mubih
membolehkan untuk bersuci dan sekadar pengganti saja kepada uh, hukum asal iaitu air. Kalau kita guna tanah, dia punya zat tanah tu kekal. Walaupun telah digunakan, tanah tu masih ada berbanding dengan air. Jadi tanah tidak mengalir ataupun tidak panggil jatuh daripada anggota tu. Jadi di sini jelas kepada kita beza antara tanah dan air. Sebab tu dia menimbulkan persisihan. Kalau Imam Ramli, bagi dia tidak ada konsep mustakmal dalam tanah ni. Yang penting sapuan yang memenuhi makna tayamum. Bukan sejarah tayamum tu. Kalau ada guna, dia jadi mustakmal. Tapi bagi Ibnu Hajar, dia panggil tanah tidak kehilangan kesucian. Boleh digunakan. Cuma istikmal pada tanah tidak seperti air, tetapi dia boleh menyebabkan keraguan. Maka dia termasuk dalam bab ihtiyat, bab berjaga-jaga. Jadi penyelesaian dia seperti yang disebut dalam teks tadi, penyelesaian dia seseorang itu dia kena mengambil segenggam tanah daripada A dan segenggam tanah daripada B, kemudian dia sapu muka dia dengan niat secara jazam di sini. Niat secara jazam bahawa dia bertayamum untuk solat, membolehkan solat sebagai ganti wudu. Kemudian dia tukar, dia yang kisu, dia terbalikkan, dia tukar arah sapuan. Di sini penyelesaian yang diberikanlah, bukan campur tanah A dan B. Okey, mungkin kita agak sukar untuk memahami keadaan ini kerana kita kurang menggunakan tanah tersebut. Kemudian kita pergi kepada teks seterusnya, masalah ijtihad dalam menggunakan dua air. Ijtahada fi ma'ain fazanna taharat ahadihima وتودع به وصلى وأراق الآخر كما هو السنة ثم أحدث لم يتوضأ ثانيا بباقية الأول لوجوب الاجتهاد لكل وضوء ولا يجتهد حينئذ لفقد شرطه وهو التعدد بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. قاله في الإمداد وهي مسألة نفيسة غامضة معلومة من كلامهم. Kita tengok perenggan pertama dulu. Jika seseorang melakukan ijtihad terhadap dua air, lalu ia menyangka bahawa salah satunya suci, fazanna taharat ahdihima fatawadda'a bihi, lalu dia berwuduk dengan air tersebut, wassalah dan dia bersolat, wa araqal akhar, dan dia telah membuangkan yang satu lagi. Dia ada dua air, maknanya dua bekas air. Dia menyangka satu
suci, jadi yang suci tu dia buat wuduk, dan satu lagi tak suci lah. Tak suci maksudnya mengandungi najis. Kemudian dia arakal akhar, dia buat, ditumpahkan yang dianggap mengandungi najis tersebut. Kama wa sunnah, dan itu adalah sunnah, membuang air yang satu lagi. Summa ahdasa, setelah itu ia berhadas lagi, lam yatawadda saniyan, maka ia tidak boleh berwuduk kedua kalinya, bibaqiyati awal, dengan sisa air pertama. Liwujub al-ijtihad likulli wudu, kerana wajib berijtihad dilakukan pada setiap wudu. Wala yajtahidu hina izin, dan dia tidak boleh berijtihad pada masa itu. Sebab apa? Li faqdi syartihi, kerana syarat berijtihad itu telah tiada. Tak cukup syarat ijtihad. Apa yang tak cukup syarat itu ialah at-ta'addud, berbilang. Hendaklah bekas itu berbilang. Kita dah belajar tadi, syurut ijtihad ada 11. Satunya ialah ta'addud. Ta'addud maksudnya lebih daripada satu bekas. Dalam masalah ni, asalnya dia ada dua bekas. Satu dia telah guna ambil wuduk, yang dia anggap yang itu yang bersihnya. Jadi yang satu lagi dia buang. Kemudian dia berhadas, dia tak boleh nak guna lah. Tidak boleh guna bekas yang apa tu, yang baki lagi, kerana dia kena berijtihad bagi tiap wuduk. Dan dia tidak boleh berijtihad dah, sebab hanya tinggal satu bekas sahaja. Bal yatayammam, dan adalah dia bertayamum, wa yusalli, dan dia semayang, wala i'adat alaih, dan dia tidak perlu ulang. Sebab apa? Sebab dia sempat ada masa untuk ijtihad, ada masa untuk ada masa untuk solat dengan bertayamum. Jadi dia tak perlu ulang seperti yang kes tadi. Okey, tak ada masa untuk ijtihad, taharah dan juga solat. Jadi dia solat dulu kemudian ulang. Qalahu fil imdad. Pandangan ini dikatakan ataupun ditulis oleh Imam Ibn Hajar Haytami dalam kitab Al-Imdad, Syarah Irsyad. Wahia mas'alatun nafisah ghamidah, iaitu isu ini, masalah ijtihad berkaitan dengan dua air ini, masalah yang nafisah, yang berharga, ghamidah, rumit, dan maklumah min kalamihim, dan dipahami daripada ucapan para ulama. Ini dia dalam masalah ijtihad dua air ini. Fa illam yarqil akhar, kalau dia tidak membuang air yang satu lagi tadi, masalah yang awal tu dia buang. Bila dia buang, dia tak boleh nak ijtihad dah. Tapi kalau dia tidak buang ataupun curah air tu,
bahawa min awal baqiya a'adal ijtihad. Jika dia tidak membuang air yang lain dan masih ujuk air pertama, maka ia harus mengulang ijtihad. Summa in zahara lahu taharatu awal aidan isti'malahu. Kemudian kalau bila dia berijtihad, jelas nampak bagi dia bahawa air pertama juga suci, maka dia boleh menggunakan air pertama tadi. Sebab dia berijtihad, dia merasakan air pertama tu boleh digunakan, maka boleh dia guna air pertama tersebut. Atau jika yang suci adalah air kedua, maka ia harus membuang keduanya lalu bertayamum. Jadi kalau dia berijtihad, yang kedua ni dipilih dan ijtihadnya, maka dia boleh membuang keduanya lalu bertayamum. Wa'lam, ketahuilah anna luzum al-ijtihad, bahawa kewajipan ijtihad itu muqayyadun, terikat, bima lam yakun zakiran dalil awal. Kewajipan bicara itu terikat dengan keadaan ketika seseorang tidak mengingat dalil yang pertama. Ingat dalil pertama ni maknanya sebab dia memilih bekas yang awal tu. Kama fi nihayah. So, mana dalam kitab Nihayah, oleh Imam Ramli, dan juga Simmin. Simmin ialah Imam Ibn Qasim. Wa illa, dan jika tidak di sini maksudnya jika ia masih mengingati dalil, dia mengingati dalilnya, fala yajib, maka tak wajib melakukan ijtihad. Kalau dia masih ingat dalil, masih ingat sebab dia memilih yang pertama tu, kerana airnya lebih jernih, ada sebab dia masih ingat, fala yajib. Fala yajib maksudnya tidak wajib dia mengulangi ijtihadnya, sebab dia masih ingat sebab apa dia memilih yang pertama. Wa tawadda, dia boleh berwuduk menggunakan air yang sama seperti yang awal tadi. Sanian, untuk kali kedua, wasalisan, dan kali ketiganya. Okey. Wa hal dhalika 'amun sawa'un baqiya al-akhar aw talifa al-zahir itlaqihim. Na'am. Thumma ra'aitu Simi istaqrabahu. Okey, wahal, ini persoalan. Apakah hukum ini berlaku umum? Sawa'un baqiya al-akhar, sama ada air yang lain masih ada, atau tarif, ataupun air yang lain telah rosak,
zahiru itlaqihim. Ini yang ternampak daripada penyataan ulama. Naam, ya. Ya ni merujuk kepada soalan di atas lah. Soalan sebelum tu dia sebut adakah umum ataupun tidak. Jadi di sini dia jawab naam. Ya. Ya ni maknanya umum. Summa ra'aitu. Kemudian aku melihat bahawa Simin, Imam Ibn Qasim menganggap pendapat tersebut mendekati kebenaran. Summa ra'aitu Simin istaqarra Imam Ibn Qasim. Imam Ibn Qasim kemudian aku melihat bahawa Imam Ibn Qasim menganggap pendapat tersebut mendekati kebenaran. Maksudnya dia telah melihat pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Qasim sebagai pandangan yang rajih lah. Kemudian kita pergi lagi kepada faedah. Okay, faedah. La yaqbal khabar al-fasik. لا يقبل خبر الفاسق إلا فيما يرجع لجواب نحو دعوة عليه. Berita dari seorang fasik tidak diterima kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan jawapan atas tuduhan terhadap diri. Okey. Yang kedua, au fima i'tamanahu syar'u alaih, atau dalam hal yang dipercayakan oleh syarak kepadanya. Di keadaan kedua yang diterima khabar, berita yang dibawa oleh orang yang fasik. Contohnya, keikhbari fasiqah, seperti perempuan yang fasik memberitahu binqida'i addatiha, memberitahu bahawa masa iddahnya telah selesai. Boleh diterima. Walaupun dia fasiqah. Atau ikhbaruhu bi anna hadhihi syah muzakkatun fayahkam bi jawazi akliha. Atau dia menyatakan bahawa kambing ini telah disembelih secara syarak, maka dihukumkan boleh memakan daging kambing tersebut. Wa kadza bi taharati lahmiha tabi. Begitu juga wa kadza bi taharati lahmiha tabaan, begitu juga dengan penyataan dagingnya boleh kesucian daging kambing tersebut boleh diterima. Wa in kana la yaqbal khabaru fi tadri thawb wa tanjizi wa in akhbara an fi'l nafsihi. Meskipun berita darinya tidak diterima dalam hal mengatakan pakaian suci atau najis,
sekalipun ia mengkhabarkan tentang perbuatannya sendiri. Intaha ba makhramah. Selesai daripada pandangan ba makhramah. Lakin, tetapi ataupun sebaliknya lah. I'tabada Ibn Hajar dan juga Syekh Zakaria. Namun Ibn Hajar dan Syekh Zakaria berpegang pada pendapat qawlahu tahartu thawba. Tahartu thawba. Ni boleh terima. Tahartu thawba. La tahura. Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, berpegang pada pendapat bahawa boleh menerima ucapannya, iaitu dengan katanya, aku telah menyucikan pakaian ini. Tetapi bukan ucapan pakaian ini suci. Itu ada beza. Kalau orang Pasik ni kata, aku telah menyucikan pakaian ini, boleh diterima pandangan itu. Tetapi kalau dia kata pakaian ini suci, tidak boleh diterima. Di sini jelas kepada kita bahawa ada beza antara syahadah dan juga ikhbar. Kita selalu dengar ayat ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, tabayyan, hendaklah kamu bertabayun, bagi menyelidiki bukti, kena siasat dulu, tak boleh terima terus. Bagi zaman internet ni, zaman kemajuan maklumat ni, maklumat begitu tersebar, tidak boleh semua yang mari kepada kita, semua kita terima belakang, kita forward kepada orang lain. Itu sangat membahaya. Kafa bimari isma ay yuhaddisa bi kulli ma sama'ahu. Memadai seseorang itu dapat dosa, menjadi berdosa kalau dia bercerita bikul lima samahu, bercerita dengan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau berita tu mari pada orang fasik, inja akum fasikum bin fatabayyan. Itu disebut berita yang dibawa oleh orang fasik. Memang faedah di sini nak bicara tentang ikhbar orang yang fasik. Kalau syahadah orang fasik memang tak diterima. Ini kita nak kena beza antara syahadah dan juga ikhbar. Di sini ikhbar, pemberitahuan oleh orang yang fasik. Pemberitahuan oleh orang fasik boleh diterima. Tapi ada syarat dia. Dalam ni syarat dia dalam bab fima yarji'u li jawabin nahwi da'wa alaih, yang berkait dengan tuduhan kepada diri dia, ataupun apa yang diberi amanah oleh syarak kepada dia. Dia buat mari contoh di sini seperti ikhbar fasiqah binqida'i iddatiha. Wanita yang fasik memberitahu tempoh iddah dia dah habis. Maknanya kenapa boleh diterima ikhbar fasik dalam masalah yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberi oleh syarak kepada diri dia. Kerana syarak sendiri menjadikan orang fasik itu sebagai maklumat itu sebagai sumber, menjadikan orang itu sebagai sumber maklumat. Khususnya orang lain tak tahulah masalah haid, masalah bara'atul rahmi, hanya wanita tersebut
Dia yang tahu haid suci pada diri dia. Orang lain tak tahu. Jadi walaupun dia fasik, fasiqah, wanita yang fasik, tapi kalau dia memberitahu tentang berakhirnya iddah dia, maka boleh diterima. Kerana hanya dia sahaja. Ataupun dia memberitahu bahawa kambing ini disembelih. Dia memberitahu kambing disembelih. Soalnya dia memberitahu dia sendiri yang menyembelih kambing. Ini dia panggil al-insanu mu'taman ala fi'lihi. Seseorang dipercayai terhadap apa yang dilakukan oleh diri dia. Al-aslu adamu qabul min ghairi adlin illa fima la ya'rafu illa min jihatihi. Asalnya memang tak diterima berita daripada orang yang tak adil kecuali berita ataupun sesuatu yang tidak boleh diketahui kecuali min jihatihi, kecuali oleh orang yang memberitahu. Contoh tadi dalam masalah tamat iddah, juga masalah contoh kedua ni ialah syah muzakkah kambing disembelih. Maknanya dia kata aku yang menyembelih kambing. Maknanya boleh diterima. Boleh diterima kata-kata orang yang fasik. Wa in kana la yaqbalu khabaru fi tadhih saw. Ni yang kaitan dengan bab kita ni. Kaitan yang bab kita. Maksudnya sini dari segi pengkhabaran orang yang fasik tentang kesucian pakaian dan kenajisan pakaian juga berkaitan dengan air. Sebab kita ni sebelum tu berbicara bab air, kata-kata orang fasik tak boleh diterima. Kalau dia kata pakaian ini suci, tidak boleh diterima. Wa in akhbara an fi'li nafsihi. Ini yang disebut oleh Ba Makhramah. Pandangan Ba Makhramah, dia tidak menerima orang fasik dalam masalah-masalah yang tidak berkait dengan diri dia. Tapi kalau berkait dengan diri dia, diterima. Dan orang fasik menyebut tentang pakaian yang suci atau pakaian najis juga tak diterima. Sekalipun dia kata aku yang menyuci pakaian ini. Tetapi ni pandangan sebalik ini. Di sini pun ada dua pandangan. Pandangan yang diiktimad oleh Ibn Hajar dan juga Syekh Zakaria Ansari. Tengok dia kata dia bezakan. Dia bezakan kalau orang fasik tu kata taharatu sauba, aku menyuci pakaian. Kalau Bakhramah tadi tak terima orang fasik walaupun dia kata dia suci pakaian, tak diterima. Tapi yang dipegang sebagai pandangan muktamad oleh Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Zakaria Ansari ni, kalau orang fasik tu kata taharatu sauba, diterima. Boleh terima. Tapi kalau orang fasik tu kata tahurus saub, pakaian itu suci, ni tak boleh terima. Ada beza di situ. Syekh Zakaria Ansari dan juga anak murid dia, Ibn Hajar Al-Haythami ni, menyebut ada perbezaan antara ucapan orang fasik ni. Kalau dia kata aku yang menyuci pakaian, ni boleh terima. Sebabnya al-ikhbar bil fi'li aqwa min al-ikhbar bil hukmi.
pemberitahuan berkaitan dengan perbuatan lebih kuat daripada pemberitahuan berkaitan dengan hukum. Kalau dia kata aku yang suci pakaian ini, boleh terima. Tapi kalau dia kata pakaian ini suci, ini bukan dia kata dia menyucikan pakaian tu, dia mengeluarkan satu pandangan hukum. Sedangkan dia pasif. Jadi kalau dia kata pakaian ini suci, tak boleh diterima. Tak boleh diterima sebab dia pasif. Tapi kalau dia kata aku yang menyuci pakaian ini, maka boleh diterima pandangan itu. Maknanya kita boleh menganggap pakaian yang disucikan, yang dibasuh oleh orang pasik ni suci. Sebab dia memberitahu tentang perbuatan. Memberitahu tentang perbuatannya lebih kuat daripada memberitahu hukum. Orang pasik minta hukum, tak boleh diterima lah. Kemudian masalah ya. Masalah ya ni tak kait sangat dengan bab wuduk. Bab yang kita belajar ni bab taharah. Dia lebih umum lah. Jadi kita baca sepintas lalu lah. Masalah ya, iaitu permasalahan Imam Yahya. Al-khabaru waqi' fil qalbi sidquhu bi'an ghalaba al-qalbi sidquhu wa huwa al-muradu biqawlihim al-i'tiqadu al-jazim yajibu amal bihi ala man صدقه كذلك وإن لم يثبت عند الحاكم ولم يكن مخبر مكلف عدلا فإن ظن صدقه من غير غلبة جاز. Kata dulu. Kita tengok berita yang diyakini kebenarannya dalam hati, iaitu ketika keyakinan atas kebenarannya menguasai hati. Itulah yang dimasukkan dengan istilah para ulama i'tiqad jazim. Keyakinan yang pasti. Yajib amal bihi. Maka wajib beramal berdasarkan keyakinan tersebut bagi orang yang mempercayai. Wa illam yasbut indal hakim, meskipun belum terbukti di hadapan hakim. Walam yakun mukhbiran mukallafa adlan, dan meskipun orang yang menyampaikan berita itu bukan orang mukallaf yang adil. Ini maksudnya dia, seperti mana awal tadi anda beritahu, bukan masalah syahadah, penyaksian memang tak boleh terima daripada orang yang ghair mukallaf dan juga ghair adili. Maknanya penyaksian tak boleh terima daripada kanak-kanak dan juga orang gila, iaitu orang yang bukan mukallaf, dan juga orang yang pasif. Dalam masalah ini ialah masalah khabar. Meskipun belum terbukti daripada hakim, dan meskipun orang yang menyampaikan berita itu bukan orang mukallaf yang adil. Dua, mukallaf adil. Fa in zanna sidqahu min ghairi ghalabatin jaza. Jika seseorang hanya sekadar menyangka kebenarannya tanpa ghalabah, tanpa sangkaan yang kuat, jaza, maka boleh diamalkan. Boleh diterima lah, dalam masalah pemberitahuan ni. Jadi kita tengok di sini, wa zalika fi 15 masalah. Di mana hal ini berlaku dalam 15 masalah. 5 masalah ni, walaupun orang yang memberitahu itu orang yang bukan mukallaf dan juga
tidak adil. Pertama sekali ialah tanajusun nahwil miyah. Tanajusu nahwil miyah, kenajisan air. Yang kedua, naqdul wudu' min nahwi mas warih. Batal wuduk kerana menyentuh sini maksudnya menyentuh wanita lah, menyentuh wanita dan syarat-syarat dia lah. Warih juga masalah batal wuduk dengan sebab keluar angin. Keluar angin termasuk yang membatalkan wuduk. Seterusnya tawaqqafu izalatun najasa ala nahwi sabun atau adamih. Ketergantungan penghilangan najis pada sabun dan keberadaan. Okey, maksudnya hilang najis tu sama ada menggunakan sabun ataupun tidak. Ketergantungan penghilangan najis pada sabun dan keberadaannya. Kemudian dukhulul waqt wa qiblah, masuk waktu solat dan juga pentuan kiblat. Wa kashful aurah, terbuka aurat. Wa wuqu'un najasah, terkena najis. Wa dukhul Ramadan wa Syawal wa Zulhijjah, masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal dan masuknya bulan Zulhijjah. Au syahrin muayyan manzurin saumuhu, ataupun masuknya dan masuknya bulan tertentu yang dinazarkan untuk berpuasa. Wa Sya'bana binisbati tayyibus saumu alaihi. Juga masuknya bulan Ramadan dalam ataupun dengan kaitannya dengan bulan Ramadan. Masuk bulan Sya'ban dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Maka wajib puasa bagi dirinya dan juga wa ala man saddaqahu bitamamihi, dan juga bagi orang yang mempercayainya secara sepenuhnya. Wa tulu'ul fajr, terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh. Wa ghurubus syams, terbenamnya matahari, maksudnya waktu maghrib. Wa ta'liqil talaq bi ayyi syahrin kana, juga dalam masalah pergantungan talak pada bulan apa pun. Talak, ta'liq. Dia disebut, contohnya akan jatuh talak pada bulan sekian, maka diterima pembaruan tentang masuk bulan tersebut. Bal wa fi aktsari abwal fiqh kama naqalahu Ibnu Ziyad an Syekh Zakaria. Bahkan hal ini berlaku dalam sebahagian besar bab fiqh. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Ziyad daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa yajuzu amal biqaulihi, boleh beramal berdasarkan ucapannya. Wala yajib,
namun tidak wajib. Boleh maknanya boleh beramal dengan kata-kata yang disebut tadi oleh orang yang walaupun tidak mukallaf dan juga tidak adil, wala yajib, tapi tak wajib. Kalau tak saya terima pun tak apa. Kalau nak terima, ya juz, boleh. Wa in ghalaba ala qalbi sidquhu fi sab'i masail. Adamil ma'i wa mubih tayammumi wa fawatil jum'ati wal ikhbari biwafati zawjin li muridati tazwij wa kadha lil mu'taddati allati jahalat ashharaha aw kanat amya'a aw mahbusah. Okey. Walam yajib tadi maksudnya tak wajib. Tak wajib untuk diamalkan tetapi boleh diamalkan. Dia harus. Harus ni boleh amal, boleh tak amal. Meskipun ia meyakini kebenaran dalam 7 masalah berikut. Okey, 7 masalah yang disebut di sini iaitu adamul ma', tidak adanya air, wa mubih tayammum, hal-hal yang membolehkan tayamum, wa fawatul jum'ah, kelewatnya solat Jumaat, wal ikhbar, berita biwafati zauj, berita tentang wafatnya suami, berita tentang wafatnya suami bagi wanita yang ingin menikah. Maksudnya bagi wanita yang bersuami, kalau dia nak menikah mesti memastikan suami dia meninggal, baru dia boleh menikah. Setelah iddah lah. Iddah 4 bulan 10 hari tu. Jadi boleh boleh diterima dalam masalah-masalah ini. Kemudian wakadha, begitu juga bagi mu'taddati, bagi wanita yang bereddah, bagi wanita yang menjalani iddah, yang jahala asyharaha, yang tidak mengetahui jumlah bulan, ataupun yang buta, ataupun yang dipenjara. Jadi wanita yang menjalani iddah, apabila diberitahu khabar kematian ataupun tempoh iddah dia tadi, sebab dia tak tahu, maka boleh diterima. Begitu juga bagi yang amya, yang buta, juga yang dipenjara, tak ada maklumat ke apa, tapi apabila diberitahu tentang tempoh iddah dia telah selesai, maka boleh diterima. Jadi kita tak detail sangat perbincangan hari ni pasal dia tidak berkait secara direct dengan tajuk kita ni lah. Tajuk asal kita ni, ijtihad ni lebih kepada ijtihad dalam masalah ishtibah antara dua bekas air, satu suci, satu najis. Itu masalah asal ni panggil siqab saqafah ammah lah, panggil apa, maklumat umum, tambahan. Jadi sekadar tu lah untuk perbincangan hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada pengurusi majlis. Falyatafaddal. Ya Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Cuma kita nampak di baris terakhir tu, dia nampak dalam teks tu dia tulis biwala'i wal ikhbar biwala'i zauj.
Ustaz baca tu biwafa'iz zauj. Mungkin ada silap dah letak ni. Hmm. Wafa' dah betul tak ada? Supaya sesuai dengan Al-Murid Tazwid je. Tag lain tu. Ha. Ada tengok dalam dalam naskah lain lebih kepada wafat lah. Biwafa'. Dan lebih panggil mustaqim lah. Sesuai. Hmm. Apalah, insyaAllah kita pakat lagi lah mana naskah tu. Ya, jadi terima kasih pada Ustaz atas penerangan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi berikutnya, insyaAllah. Jazakumullah khair. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.